Komen. Siapa pandai? Tolong komen. Tolong komen. Komen. Bom. Apa benda lah bunyi titik-titik banyak kali ni. Hei, wishing betul. Hei, bang, nak tanya bang, apa benda yang dibuat tu? Bising betul lah situ. Tapi sebelum tu bang Ni betul. Alright, okay, terima kasih. Actually sebenarnya tempat ni memang bising. Aku pun dah pekak dah dekat sini. Tapi sebenarnya yang dorang buat tu, aku dapat data. So, bila yang dorang scan dalam besi tu, so inilah data dia. So kau nampak kan? Bagi aku cangkuk dulu boleh? So bila dorang scan besi, so kita akan dapat satu figure lah dekat dalam kita punya sistem ni. Jadi kat situ dia ada color biru, ada color merah, ada color kuning. Jadi color ni semua dia menentukan apa ada dalam konkrit tu. Jadi kalau dia punya dalam konkrit tu ada besi dia saiz berapa kan? Kat situ kita boleh detect. Jadi bila kita dah dapat data ni semua, barulah kita boleh analyse kan. Kita datang sini untuk apa? Tahu tak? Okey, tak tahu. Okey, sebenarnya kita nak tahu, kita nak analyse building ni sama ada bila ada penambahan beban, dia boleh tampung ke tak? Besi-besi ni semua boleh tampung ke tidak? That's why kalau korang nak buat sesuatu, korang kena ada kepakaran yang betul. Jadi barulah boleh tambah seberapa banyak beban yang korang nak. Tapi aku ada satu soalan. Kalau nak kata merah ni besi, pun warna lain ni pun nampak macam besi. Jadi apa beza merah dengan biru ni? Kebiru-biruan. Komen. Siapa pandai? Tolong komen. Macam ni, bukan macam ni kan. Let LSB secure your investment.